Jadi ini 3 cara untuk buat lagu dekat Suno. Okey, yang pertama, cari idea. Biasanya idea ni aku akan cari dengan lagu-lagu yang pernah ada, yang pernah aku suka. Dekat YouTube aku akan cari. Okey, bila dah dapat idea, terus buat brainstorming dekat ChatGPT. Biasanya idea ni aku akan dapatkan jalan cerita daripada sesebuah lagu. Contoh macam lagu Afgan. Dia cerita pasal apa? Lirik dia tu. Jadi bila aku dah dapat cerita dia, aku akan minta ChatGPT recreate balik, ataupun aku akan cerita kepada ChatGPT untuk buat satu lirik yang aku akan paste di Suno. Jadi macam ni lebih kurang. Bila dah siap, copy lirik tu, pergi ke Suno. Lepas login, pergi ke bahagian create, tekan pada lirik, paste lirik tadi dekat bahagian lirik. Untuk style pula, letak genre lagu tu. Contoh untuk lagu ni, aku bercadang nak letak genre. Okey, untuk genre yang untuk style ni aku akan letak description ni lah. Pop ballad, romantic pop, male vocal, emotional and hopeful tone. Okey. Lepas tu tak perlu kacau apa dah. Terus tekan create. Okey, just tunggu. Jadi akan ada 2 lagu yang akan di-create berserta dengan 2 lagi tambahan untuk version 5 punya. Sekarang ni version 4.5 yang percuma, yang akan dapat full. Yang ni dia akan bagi preview selama 1 minit lah. Maksudnya lagu tu dia punya duration dia 1 minit sahaja. Kalau nak dapatkan yang full version, kena tekan upgrade. Tapi yang ini pun dah memadai sebenarnya. Tunggu sampai dia siap loading lah, ataupun dia siap generate lagu ni. Nanti dah siap, kita akan dengar lagunya. Okey, aku tengah tunggu dia siap ni. Nanti dah siap, aku akan tekan play. Sebenarnya nak tekan play sekarang pun boleh juga. Contoh macam ni kan, tekan play, tengok macam mana dia punya pergi dia. Okey, ni yang satu ni, yang kedua ni kita dengar pula. Liriknya sama tapi dia punya melodi dia berlainan. So ada 4 ni kan, semua berlainan. Okey. Jadi kalau korang suka lagu yang korang create tu, pergi dekat bahagian ni, 3 ni, cari download MP3. Nak download WAV tak boleh, kena yang Pro. Okey. Jadi memandangkan yang ini version free, hanya boleh download MP3. Download MP3. Sekejap, mana tadi? Okay, ni belum siap, tak boleh download. Kalau belum siap tak boleh download. Tunggu dia siap ni lah, yang pusing-pusing ni. Pusing ni. Bila dia siap baru boleh download. Okay, yang ni dah siap. Lagu yang pertama yang dibuat 4 minit 13 saat. Yang kedua 4 minit 3 saat. Yang preview ni 1 minit je lah. Okey, jadi cara nak download adalah okey, yang preview ni tak boleh nak download ya. Yang ni boleh download. Yang dah set ni, tekan download MP3. Ni dia tanya nak commercial right tak?
Kata kalau Pro saja yang akan dapat commercial use. Jadi kena upgrade lah kalau nak upload dekat DistroKid. Tapi kalau nak dengar ataupun nak download ke platform yang lain, boleh download dekat boleh tekan butang dekat download anyway ni. Okay, bila dah tekan download anyway, nanti dah download lagu tu, upload lah lagu tu ke platform music yang percuma ataupun yang sokong, yang tak ada commercial right ni. Ada dia punya platform. Contoh macam Sound On. Kau datang tanpa dijemput, waktu hati dah berisi janji. Antara rasa dan realiti, aku lemas dalam mimpi sendiri. Takdir kita bertemu begini saat cinta bukan lagi milik sendiri. Kita pernah ada dalam ruang yang salah. Cinta seindah ini tak bisa diserang, walau hati mahu terus bersama. Tanggung jawab pisahkan kita. Mata berbicara, jiwa memahami, tapi langkah tak boleh berlari. Masing-masing dah punya dunia yang harus dijaga, walau luka. Setiap malam aku bertanya, kenapa rasa ini tak bisa reda. Kita pernah ada dalam ruang yang salah. Cinta seindah ini tak bisa diserah, walau hati mahu terus bersama. Tanggung jawab pisahkan kita. Andai masa boleh terhenti, aku pilih saat kau pandang aku lagi. Tapi dunia bukan milik dua hati, yang salah waktu bukan arti. Kita pernah ada, tapi takkan sama. Antara cinta